Ni confirm kawasan hitam lah. Aku terang cakap memang tak okey. Aku dah tutup kamera. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang, aku di Costa Rica. Ini sambungan dari video lepas. Hari ini aku pergi tempat dikatakan paling berbahaya dan paling tak selamat di San Jose, iaitu area Coca-Cola. Kau nampak tak kawasan ni dah mula pelik sikit banding dengan sebelah sana tadi. Ini dah mula aku boleh nampak lah. Tempat dia agak sketchy sikit. Ini tempat dia pun aku boleh guarantee dah ni bukan tempat yang elok lah. Bang, pening bang. Kawasan ni kau tengok pun tahu. Ramai yang bertongkat, betul ramai yang pening. So kawasan ni memang tak okey. Aku terang cakap memang tak okey. Aku dah tutup kamera. Kawasan areas ni dipanggil zona roja, secara literal bermaksud zon merah. Ini adalah istilah rasmi yang digunakan oleh pihak berkuasa dan penduduk tempatan untuk melabel kawasan dengan kadar risiko paling tinggi di San Jose. Kawasan Coca-Cola dianggap sebagai jantung kepada zona roja ni. Kawasan sekitar itu dipanggil Coca-Cola sebab memang ada kilang bottling Coca-Cola pada tahun 1930 sehingga 1940-an. So sampai sekarang melekat nama Coca-Cola tu. Laluan dan lorong-lorong ini dikatakan zona roja atas beberapa faktor, iaitu pusat orang-orang pening secara terbuka. Kawasan ini mempunyai kepadatan orang-orang pening yang sangat tinggi. Mereka berkumpul di sini kerana terdapat banyak bangunan terbiar dan gudang yang menyediakan perlindungan daripada pengawasan polis. Di lorong-lorong belakang kawasan ini terdapat premis yang dipanggil bunkers, lokasi rahsia untuk pengedaran sumber pening-pening. Ini menyebabkan kehadiran individu yang berada dalam keadaan pening sangat ketara di jalanan. Nak taruh handphone macam ni sebenarnya bahaya sebenarnya. Aku pun masih lagi dalam keadaan berhati-hati juga. Itulah, nak berhati-hati macam mana pun tak tahu tak. Ini kali ke 3 aku jalan sini sebenarnya. Tengoklah dia orang tu. Antara perkara yang sering berlaku di area sini, ancaman fizikal yang serius. Ini adalah perkara paling utama. Ia melibatkan ugutan fizikal untuk memaksa kau menyerahkan barangan berharga seperti telefon, kamera ataupun tunai. Banyak yang menyasarkan pelancong atau penggembara yang membawa beg besar di sekitar terminal bas. Ada juga individu yang mendesak meminta wang dengan cara agresif dan sebagainya. Bila hari bertukar malam, kawasan ini berubah wajah sekali lagi. Tahap bahaya kawasan ini meningkat secara mendadak kerana kedai borong dan gudang ditutup awal. Jalanan menjadi kosong daripada pekerja dan orang awam, meninggalkan hanya orang-orang yang pening dan orang yang tak sepatutnya di kawasan tersebut. Rondaan polis di lorong kecil zona roja hampir tiada pada waktu malam. Dan lastly, keadaan jalanan menjadi lebih tidak menentu dan mereka cenderung bertindak di luar kawalan. Orang-orang pening cenderung menjadi lebih berani demi melangsungkan pening di orang tu. Tak ada. Itu semua kawasan Madrak tu. Dekat sana tu aku cakap kau. Aku nak tadah handphone pun takut. Sambung next video.